Tuhan. Ini kan kata bulan yang bercahaya-cahaya berikut edarannya sesuai tahun dapat mengira tahun dan waktu. Masa penggunaan bahasa dia sangat kurang, tapi sangat tepat. Cuba sikit je. Tapi kalau kita fikir memang tepat. Asal kita tahu dalam Quran ni daripada mula lagi surah yang kedua Al-Baqarah. Alif Lam Ma'na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil Zalikal ini kitab kitabu la raiba fi. Ya, barang haluan la raiba. Kudalil. Ya. Ini kita turunkan ilmu. Ketapnya rusak pula. Ada ragu-ragu orang semua ni. Ya. Tengok dalam surah Alhamdulillah ba'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillah puji-pujian lagi. Ya puji-pujian bagi Allah. Segala pujian Alhamdulillah, pujian kepada Allah. Illazi, orang yang, dia yang turunkan kepada ke atas hamba-hambanya kitab. Tidak ada sebarang pembengkukan. Jadi tak payah ragu-ragu. Tak ada bengkok langsung. Langsung ada bengkok. Jadi information dalam Quran pasti tak salah. Kita formula tadi kita dapat. Dalam kita cari jarak bulan. Jarak bulan ni kita kena belajar astronomi. Tapi masa untuk satu bulan ni, kita bila kita merujuk pada bulan, kita tengok kita kira satu bulan apabila anak bulan lain muncul. Macam air lain je. Ada sebelum maghrib tu anak bulan muncul. Itu yang dipanggil anak bulan. Kita kira itu sebagai satu bulan. Dan sebulan apabila anak bulan tu muncul kembali selepas 29.5 kalau itu satu bulan. Ya. Satu bulan. 29.52 hari itu cukup satu bulan. Itulah sekitarannya. Kalau kita nak mengira pergerakan bulan tu merujuk kepada kedudukan matahari. Masa kita tengok bulan ni kan memancarkan balik cahaya matahari, memantulkan. Bila dipantulkan, kita tengok macam air, dia perlu berada pada angle yang sama bulan lepas. Angle yang sama kedudukannya antara matahari dan bumi. Baru kita boleh tengok benda sama. Walaupun dari space in time, dalam masa 3D-nya, dalam kedudukan 3D-nya, dia bukan sampai sama. Jadi berbeza. Bila kedudukan dia tu, angle dia antara matahari dan bumi, sama, baru kita tengok bulan sama. Jadi semua macam cermin, dia memantulkan cahaya matahari. Jadi kita kena baca dia reference pada matahari. Jadi masa dia nak bergerak tu 29.52 hari. Kita dah bagi dua lah. Dan satu hari bersamaan dengan 24 jam dan satu bulan bersamaan dengan 29.53 hari.
Okey. Itu kalau kita tengok dari bumi. Maksud sebulan. Tapi Tuhan ada bagi clue lagi. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Dan summa ya'ruju ilaih. Maknanya benda tu dari atas terus ke bawah sebenarnya balik. Dia tengok daripada atas. Jadi kalau kita kira bulan ni, masa dia daripada bumi, dia cukup 1 bulan, tambah 29.53 hari, itu dipanggil synodic system. Synodic system. Maknanya kita ukur jarak bulan tu dari pandangan kita di bumi. Betul tak? Kita tengok dari bumi. Tapi Tuhan kata kau kena ukur daripada atas. Pada langit. Kita tak tahu langit kat mana, tapi kita tahu bintang kat mana. Nampak bintang. Cuba kita kira jarak ni, masa untuk bulan ni berada pada kedudukan yang sama, angle yang sama dengan bulan lepas. Bila kita kira sebenarnya 1 bulan, kalau kita ukur relatif daripada bintang yang lain dalam universe ni, masanya sebenarnya 27.321,661 hari. Bersamaan dengan 23 jam, 56 minit, 4.0906 saat. Cukup dengan sebulan. Kalau kita tengok dari atas lah. Okey, kita nak kira masa untuk bulan untuk berada pada kedudukan dia sejajah. Kedudukannya pada angle yang sama dengan bulan lepas kita anak bulan tu. Sebenarnya bukan 29 hari. Sebenarnya 27 hari sendiri. Kita tengok daripada bintang. Sekarang kita tengok atas. Kita tengok dari bumi. Kita tengok dari bumi cukup 29. Tapi kalau kita tengok dari bintang, angle dia untuk berada angle yang sama. Teori dia tu sebenarnya nak duduk di angle yang sama. Antara matahari bumi, angle dia tu sudut yang sama. Bumi reference matahari. Bulan lepas pun angle yang tu, bulan ni pun angle tu. Dia bergerak dalam satu pusingan. Kalau kita belajar dalam tingkatan 3, kita belajar bulan tu. Belajar bulan tak nak tingkatan 3. Okey. Jadi kalau kita kira daripada bintang, untuk berada di angle yang sama sebenarnya mengambil masa 27 hari. Kalau kita duduk di bumi, untuk kita nampak anak bulan masa yang sama, anak bulan rupanya yang sama, mengambil masa 29 hari. Tapi kalau kita berada di bintang lain, jadi teorinya, sepatutnya bulan tu berada pada angle yang sama dengan angle dia bulan lepas. Itu cukup 1 bulan. Tapi kalau daripada bintang lain, kita tengok daripada jauh. Kita tengok daripada bumi, tengok daripada jauh. Untuk dia berada pada angle yang sama dengan bulan lepas, dia cuma mengambil 27.32661 hari. Okay. Dan satu. Masa kita dah dapat. Tereng.